Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada anda yang baru saja sampai dekat YouTube channel saya, jangan lupa untuk tekan button like, button share dan button subscribe. Okay, so hari ni kita berada di Maep Serdang Semperna, ada bike show. So kita nak tengok apa yang ada dalam hall bike show untuk 2026. Hari ni hari Sabtu bersamaan 30 Mei 2026. Jadi, saya tak keseorangan. Biasalah kalau nak ke mana-mana kena heret sekali. Kita nak kena heret sekali budak kecil ni. Walaupun baru wake up kan, dia baru wake up. Okay, so dia pun baru bangun. Jadi so jomlah kita tengok apa yang ada dekat hall A nanti. So guys, let's go. Alright, so alhamdulillah kita dah masuk dah dekat dalam hall A untuk event Malaysia Bike Show. Kita pun ada dapat tiket lucky draw. So kalau purchase tiket, korang akan dapat satu lucky draw. Macam saya purchase 2 tiket, saya dan wife saya. So kita dapat 2 tiket lucky draw. So tiket lucky draw ni kejap lagi kita tengok nak masuk kat mana. Tapi kalau boleh tengok sekeliling hall A ni, korang boleh nampak booth-booth yang ada kat sini. Kita boleh nampak AR2C. Lepas tu saya nampak CF Moto, ZX Moto, M-Force. So kita tengok one by one mana saya boleh cover, kita cover. Jom guys. Okay, so saya berada dekat booth yang pertama iaitu QJ Moto. QJ Moto. So kat sini kita boleh tengok lah, ada banyak model daripada QJ Moto. Tapi yang mendapat sambutan mata saya sebab saya ada NVX kan. So motor ni lebih kurang macam NVX tapi 200cc, NX 200. So dia ada dual ABS, TCS. So design dia memang lebih kurang macam NVX punya model. Body looks pun lebih kurang saya tengok kat sini. Tapi hari tu saya jumpa kat traffic light, bapak motor ni laju gila guys. QJ Moto. So dia ada keyless. So model lebih kurang macam NVX sebenarnya. Tapi feeling dia, kejap kita try test tengok macam mana. So dia ada TFT meter macam ni. Okay, looks dia depan macam ni. So ada ABS. Feel dia lebih kurang macam NVX lah. Dia lebih kurang macam NVX lah. Tapi motor ni laju lagi sebenarnya. Motor ni lagi laju guys. Sebab saya dah try test dekat traffic light, dia lagi laju. Sebenarnya banyak lagi. So nak cover satu-satu tengok lah. Kalau saya sempat cover, kita cover. Lawa agak kan design ni. QJ Moto 250. Ni macam naked bike. So model dia SRK 250. Lawa agak. Cutting moped yang naked bike. Yang depan ni pula kita nampak macam adventure bike 800cc SR daripada QJ Moto. Dia dah datang dengan aksesori, box, top box, side box, macam BMW punya motor adventure tu kan. Maknanya saya ada minat satu buah motor. Kalau kita tengok yang tengah trend sekarang, XADV 750. Tengok lah kalau ada motor tu dekat show ni, kita boleh belanja dengan korang. Ni lawa agak. Model yang sama NX 200 tadi, tapi warna merah. Lawa agak NX 200 daripada QJ Moto. Datang dengan dual ABS 4 valve TCS. Kita kat sini. Ni look depan dia. Okay, dekat sini kita nampak ZX Moto. Saya tak tahu ni brand daripada mana sebenarnya kan. Banyak brand-brand baru. Tengok ni motor-motor adventure banyak ni. Naked bike ada, scooter ada, sport bike ada, macam-macam, Vespa ada. Tengok saya nampak macam look lebih kurang macam XADV tu kan. Macam Vespa pun ada, looks macam NVX pun ada. Tengok ni. Okay, tapi dia agak besar agak guys. VX 200i. Nampak besar tak? Yang ni XDV. Yang ni dia punya look macam XADV. Tapi model XDV 180 Evo. Dia macam sport touring bike. Tapi jenis yang scooter punya style tak? Okay, datang macam ni. Lepas tu kita boleh tengok kat depan look dia. Yang paling best dia ada kamera. Motor-motor sekarang yang teknologi semua dah datang dengan kamera. Ni sport bike. Okay, daripada brandnya Morbidelli
Milky Way. Ni adalah booth daripada Cyclone. Kalau kita boleh tengok motor-motor yang ada kat depan ni. Okay, SM125i W Moto. Ni motor-motor jenis motor Kapchai Cyclone. Yang ni smart lah. Dia macam set-set Harley Davidson punya motor kan. Lawa kan. Motor-motor sekarang pun lawa-lawa habis. Tapi saya minat skuter. Saya minat jenis yang skuter. So kita pergi dekat Benda kejap. Kita pergi dekat Benda, apa ada? Ada motocross, jenis motocross yang macam ni. So ada macam sport touring. Mod beli 250 X. Ni pun lawa kan. Ni bawa santai-santai, go town, lawa baik, warna putih. Saya dah minat motor-motor macam ni, relax-relax. Ni pun lawa agak kan. Dan beli motor ni ada purpose. Korang nak beli motor tu untuk kegunaan apa? So, tengok ni ada motor elektrik, EV. Sekarang EV pun dah mendunia dah motor-motor dia orang. Boleh tengok situ. Motor-motor EV style macam ni kan. Lepas tu tengok yang tu lawa kan. Simple lah. Sekarang motor-motor EV pun dah canggih-canggih dah. Tapi kena tengok range, tengok bateri, macam-macam lagi lah. Jom kita tengok dekat booth lain pula ada apa. Alright, dekat depan saya ni motor dia ala-ala Lux XADV. Cantik ke? Tapi brand daripada Vogue, Far and Beyond Quality. Boleh tengok. Ni booth dia. Ni motor dia. Bagak kan motor skuter kan. Tapi lawa agak. So, dia punya looks pun lebih kurang. XADV 750 tu. Harga dia tak tahu, tak sure. Tapi CC dia boleh tengok kat sini 450. Yalah, dia dah datang dengan yang ini. Okay. Bulky lah body dia kan. Lepas tu seat dia boleh tengok sini. Berapa harga ni guys? So ada kamera lagi kat sini. Tengok dia punya dalam interior dia. Ada. Space dia lebih kurang lah macam ni kan. Color dia color matte ni, lawa agak. Ya, inilah motor daripada Vogue Far and Beyond Quality. Let's go. Tu ada sebiji lagi. Kita tengok ke depan. Banyak motor-motor baru daripada brand-brand yang yalah kita pun out of nowhere banyak dah muncul. Ada ni adventure bike. Yang ni lawa agak. Okay. So jom kita tengok ke booth motor yang lain. Okay, are you good? Good. Okay, jom. Kita tengok motor lain pula guys. Dekat depan ni kita ada MT, M-Force Tactical. Ramai lah kat sini. Ada motor apa yang special? Ni motor macam motor polis lah ni. Agak motor dia. Ada kereta hardcore ni. Gila. Motor ke ni? CF Moto Z-Force Z104. 3 silinder, 4 stroke, liquid, coolant, double overhead cam turbo. 998cc. Uyo, motor ni. Tengok ni. Gila unik ni motor boleh naik 4 orang terus. Style. Smart. Bapak besar kan. Okay, ada motocross. Banyak motor-motor baru lah tengok ni. Ni orang panggil off-road bike Brixton. Macam-macam lah. Kita tengok. Kalau ada yang berkenan, kita nak survey lebih lama sikit. Yang ni pun lebih kurang macam NVX punya. Tapi WM Moto dia keluar 205cc. Bapa. Ada 2 color setakat ni yang dia show. Ada color macam ni dengan color macam ni. DC semua besar-besar. Tengok ada kamera tu. Tu yang dahsyat tu. Hang tu look macam XADV ke? Tapi macam kecil sikit lah kot. Tapi dia 200cc. WM Moto 200cc. Awak baik. Kunci pun dah macam kunci kereta dah ni. Try sikit. Duduk. Nampak style kan kalau buat POV, bawa motor macam ni. Boleh tengok kat sini.
Okay lah, dia punya kedudukan pun nice. Okay, kita dah masuk dekat hall yang jual kebanyakannya aksesori-aksesori motosikal. Dekat sini kita nampak ada brand daripada Origin, design in Italy. Banyak-banyak helmet kat situ. Jom kita tengok satu-satu apa yang ada kat sini. Jom. So kat sini X-Nex. Banyak helmet-helmet yang cantik kat sini. So jadi kita tengok apa yang ada kat sini lagi. Let's go. Ada motorbike kecil. Scrambler. Velozi Motorsport. Ada cover set lawa NVX ni. Lawa kan ni. NVX ni punya body cover set lawa ke? Apa yang membezakan dia dengan motor saya? Okay, beza kan dia punya motor is sparkle dalam sini. Cantik lah. Okay. Side mirror dah cabut. Lepas tu ni mungkin special edition punya set kot. 155 NVX. Apa yang beza? Saya rasa dia punya cover set je lah berbeza ni. Yang lain berkurang kot. Okay, 155. Banyak cover set dia ada. Okay, tengok situ. So ni adalah MotoGP Petronas Grand Prix. Tengok ni. Lawa gila. Yang ni macam aksesori lah. Ni rantai ada. Tayar ada. Okay, tayar. Shendong. Dekat hall ni kebanyakan macam aksesori. Lepas tu macam helmet dijual. Ni. Skru titanium ada. Lawa gila ni. Kalau jual ni masuk ni. Kita dah berada dekat kawasan luar ni. Dah pun lalu Hall A, Hall A1. Tiket Lucky Draw pun kita dah drop. Okay, kat luar ni biasa-biasa kalau dekat Mak ni adalah jual makan, coffee ke something somewhere here. Nak makan? So ada aiskrim. Tu ada Hall C. Jom kita masuk Hall C dulu lah. Panas ni. Pergi Hall C dulu tengok apa ada dalam tu. So kita dekat Hall C. Okay, Hall C. Let's go masuk. Okay. Saya rasa dalam Hall C ni banyak motor-motor yang branded lah. Honda ada, GTR, Modenas. Ke depan ni GV. Okay, GV.
Kawasaki Modenas. Tu ada GGR EV tu sana. Jom kita tengok Honda. Jom tengok Honda. Kita nak tengok Honda XADV 750. Ada ke tak ada? Kawasaki. Oh, kita ada dekat Honda ni. Honda. Oh, agak foto ni kan. Kawasaki besar. Ini antara motor yang saya nak ni. XADV 750. Masya Allah. Cantiknya. 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 Okay. Ni daripada Honda Big Wing. Okay. Sangat cantik. Kalau tengok sini. Oh, kita ada KTM kat sini. So yang ni lah NVX baru. Apa beza dia? Harga on the road je 17,000. 17,000 on the road price. NVX baru guys. Okay. Lawa gila kali ni. Tapi NVX memang harga mahal. Nak jual ada harga lagi lah. Kalau beli NVX, so harga ada. So nak jual pun ada harga. Tengok EV. Okay, so Alhamdulillah kita pun dah selesai kita tengok motor apa nama tu, Malaysia Bike Show. Okay, Malaysia Bike Show 2026 dekat Maib Serdang. Jadi kesimpulannya banyak motor-motor baru yang akan masuk Malaysia lah. Kebanyakan motor memang saya tak tahu brand apa. Yang pernah nampak tu Zontes lah dan yang lain-lain. Okay, jadi so kepada korang yang baru sampai dekat channel saya, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe guys, okay? Say bye. Say Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naik satu Okay, dia pun bacalah ABCDFG. Okay guys, so bye bye guys. Assalamualaikum. Peace yo.